Ramai yang tanya saya, simpan emas 1 kilogram ni ada dividen ke macam ASB dan juga tabung haji? Tuan puan, this is very important. Maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. First of all, tuan puan kena tahu emas tak ada dividen. Kalau ada yang datang kepada tuan puan lepas tu menjanjikan bulan dan juga bintang simpan emas dapat pulangan bulanan, itu adalah scam. Emas tak pernah bagi dividen macam ASB, tabung haji ataupun saham. Sebab keuntungan emas datang daripada kenaikan harga dia sendiri, bukannya dividen. Berat emas ni dia memang tak berubah, tapi nilai dia, harga dia meningkat dari semasa ke semasa. Contoh mudah, dulu 1 kilogram emas dekat tangan saya ni harga dia RM150,000. Tahun 2025, hari ini bernilai hampir RM600,000. Nampak tak? Berat dia tetap sama, tapi harga dia dah naik berkali-kali ganda. Itulah keuntungan sebenar dalam simpanan emas sebenarnya. Sebab itu, emas disebut sebagai insurans kekayaan, bukan sekadar untuk generatekan harta. Jadi, kalau tuan-puan siapa dekat sini yang nak belajar cara simpan emas yang sebenar dengan selamat, mudah dan juga patuh syariah, maka boleh terus klik link di bio ataupun boleh isi borang biru untuk saya guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Pak Ambikol.